Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menguraikan tentang ataupun membawakan cerita tentang mengapa manusia berubah. Kadang-kadang manusia berubah mungkin kerana hasutan ataupun kerana mungkin kerana mendengarkan sesuatu yang dipercakapkan orang, atau mungkin manusia mungkin berubah kerana atas faktor kewangan. Kadang-kadang kita tak memahami mengapa seseorang itu berubah dengan sekelip mata. Mungkin kerana dia ingin menjadi yang terbaik untuk orang lain, atau mungkin dia rasa telah lama menanti perkara yang tidak kepastian dalam hidup. Tentang amanah, kadang-kadang amanah merupakan tanggungjawab yang sangat berat, yang sangat susah untuk dijalankan. Kadang-kadang amanah yang diberikan membuatkan kita merasa kita perlu bertanggungjawab untuk sesuatu perkara, dan kita kadang-kadang kena membawa sesuatu tanggungjawab itu untuk tempoh yang lama. Kadang-kadang amanah juga buatkan manusia lupa, suka memprovokasikan tentang apa yang kita jalankan. Kadang-kadang kita jalankan sesuatu itu dengan penuh keyakinan, tenaga dan masa. Tapi kadang-kadang manusia ni tak faham tentang amanah yang kita bawa untuk tempoh yang lama. Kadang-kadang amanah juga membuatkan manusia menyalahertikan dan juga mensalah anggapkan apa yang kita bawa. Kadang-kadang daripada amanah itu kita jalankan tanggungjawab. Kita buat sesuatu yang memerlukan tenaga, wang ringgit dan keringat. Tentang mulut kan, tentang cerita tentang mulut. Kadang-kadang mulut ini membuatkan manusia lupa untuk muhasabah diri sendiri. Kadang dia suka menyebarkan cerita yang tiada ujung pangkal, tiada kefaedahan, yang tiada kepentingan untuk diceritakan. Kadang orang suka bawa cerita tentang hidup orang lain, bawa cerita tentang keluarga orang lain sehingga dia lupa keluarga dia sendiri. Kadang-kadang mulut juga merupakan racun yang sangat dalam bagi hidup orang lain, sebab dia akan bercerita tentang sesuatu yang dia rasa perlu tapi tidak perlu bagi rumah tangga orang lain. Kadang-kadang hidup dia hanya buka mata dan bercerita tentang hal orang lain setiap hari. Kadang-kadang menjadi kebosanan bagi orang lain yang hari-hari hanya
mendengar cerita rumah tangga je berbanding rumah tangga orang lain. Kadang-kadang mulut juga buat manusia ni tak sedar diri dan tak cari sendiri kesalahan sendiri. Kadang-kadang dia lebih suka berbicara benda yang tiada kepentingan dalam hidup dia, tapi dia suka menjerit untuk memberitahu orang itu banyak silap. Sedangkan kesilapan dia pun belum tentu lagi diperbetulkan, tetapi dia sibuk menjerit untuk mencerita kehidupan orang lain, sedangkan dia sendiri menderita di atas hidup dia sendiri. Bagi saya, untuk ketiga-tiga cerita tu ada sesuatu yang ada persamaan yang boleh dijadikan pengajaran dan dijadikan teladan tentang kehidupan manusia yang serba mencabar ini. Kadang-kadang manusia lebih suka mengambil peduli hidup orang lain sedangkan hidup sendiri, seperti onak dan duri. Tapi kadang-kadang manusia berubah juga, mungkin kerana seseorang itu dah nampak kekurangan, mungkin nampak tidak lengkap dalam hidupnya, mungkin, atau dah rasa persamaan itu semakin jauh. Dan kadang manusia juga berubah kerana keegoan yang tinggi. Mungkin dia rasa dia hebat, mungkin dia rasa dia terlalu tinggi kepangkatannya ataupun kekayaannya, maka dia boleh menjatuhkan orang lain, dan mungkin dia boleh membuat orang lain nampak tidak sempurna, mungkin. Dan juga kadang-kadang amanah untuk seseorang yang kadang-kadang tidak sempurna ni, maka kebanyakannya terlalu berat. Sebab dia perlu ke tempat sesuatu yang jauh, memakan masa dan ruang, memakan masa, wang, ringgit dan tenaga, dan perlu memikirkan cara menyelesaikan setiap satu. Kadang-kadang orang berbicara tentang sesuatu tanpa fikir tentang orang yang menjalankan amanah. Definisi orang yang begini kebanyakan orang yang tidak pernah menjalankan amanah, tapi dia mensalahgunakan amanah. Tetapi kalau mungkin ada yang sesetengah yang suka menggunakan hak orang lain untuk kepentingan diri. Kadang-kadang ada yang suka mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Kadang-kadang mulut manusia juga kadang-kadang buatkan orang lain lemah, buatkan orang lain jatuh, buatkan orang lain tersungkur. Tetapi kalau orang itu yakin bahawa semua benda tidak perlu dimasukkan di dalam fikiran, mungkin orang itu akan teruskan hidup tanpa fikir semua yang tidak patut. Tetapi bagi orang yang menjalankan amanah, jalankan amanah tersebut seperti yang diarahkan ataupun yang dipertanggungjawabkan, agar suatu hari nanti ia dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin, walaupun tidak nampak baik di mata manusia, tapi baik di mata Tuhan. Tentang mulut, kita tak mampu tutupi mulut orang. Kita hanya mampu berdoa agar kita tidak menjadi seperti orang itu, dan kita tidak menjatuhkan aib orang atau menjatuhkan maruah orang. Sekian, terima kasih.